Hai, Assalamualaikum. Perahu sangkut tepi sungai ni. Ini mai. Okay guys, hari ni saya nak pergi satu tempat ni dan saya nak jumpa kawan-kawan sekolah saya. Dah lama dah saya tak jumpa diorang. So jom kita pergi dekat diorang. I got so motherfucking design on right now. Okay guys, sekarang ni saya dah sampai dah dekat tempat ni. So jom kita tengok dekat dalam dia macam mana tempat dia. Cantik ke tak? Tenang ke tak? Kan? Jom, let's go. Makcik-makcik duk gosip. Akak-akak buat apa? Mandi ya? Tak? Hah? Tak, aku tak nampak. Wih, dia kena aku Mimi. Macam member. Kau kemas balik. Wah, ni dalam-dalam stay dia. Wah. Okey lah nak sumbat berapa ramai tu boleh lah. Tempat yang saya dengan kawan-kawan saya duduk, rasanya ramai budak-budak mandi. Ada kan kawasan kolam-kolam tu kan, dengan bilik dia ni. Okay, nice, cantik lah kan. Okay guys, korang kau tengok, ini kolam paling besar dekat homestay di Yumi lah. Ni budak-budak lah, ni semua anak-anak kawan-kawan saya ni. Okay. Dah besar lah. Kenapa main kolam besar? Kenapa tak main kolam tu? Tak mah, dalam tu. Dalam? Ya, mama pun tak rasakan. Ya kau? Oh, si budak nakal ni. Hey. Saya akan tunjuk dekat korang, kita orang buat bakar-bakar, okey? Okay guys, ni semua kentang-kentang ni nak buat malam ke nak buat petang? Ha? Oh, ni goreng. Mamai dah kena goreng dah guys. Kena goreng dah. Memang betul tunggu untuk waktu aku goreng ke aku. Okay, nak kita apa. Jom. Okay, best juga. So korang, hari ni saya nak tunjuk dekat korang, saya nak masak. Bestnya mai sini mai makan saja guys. Goreng. Alah, macam lah korang tak pernah goreng nugget dengan kentang, betul tak? Semua orang masak benda tu. Kena ada stand lah. Duduk susah. Oh, sebelah ni nak buat ni. So aku nak ambil ni lah. Yang nugget dulu lah. Nugget ni ambil kat Noi? Dekat ni, dekat wasiah depan tu. Sedapnya. Kenapa hampa makan kat tepi tu? Nugget ni saya rasa korang pun boleh goreng juga kan. Tak perlu nak tunjuk. Nanti korang buat channel test bubur sini tak bayar. Kita tunggu nugget siap dan nak tengok kawan Mimi dia buat apa. Nampak apa? Spaghetti. Aglio olio. Macam tu lah. Biasalah, ini bukan rumah kita. Kawasan dekat sini kan, vibe kampung. Tapi kampung dia relax, nice. Dia tepi-tepi bendang. Okay ni guys, ni bahan-bahan yang nak buat spaghetti aglio olio. Kalau korang nak tahu, dia lah orang kata dalam banyak kawan saya yang pandai memasak, betul chef lah orang kata. Dia kata pusing tu. Ui, gerah jauh ni. Macam mana aku nak pusing ni? Oh, bahaya ni. Oh, lari. Ada. Wah. Sebelah nugget sebelah ni. Layan. Wah, kita rebuskan dia punya spaghetti dulu. Sementara letak bahan-bahan dia lah. Sebelum letak bahan-bahan dia. Oh, sedapnya.
Dia macam dekat rumah rasa macam memanglah sedap kot layan kot. Bila masak dekat luar ni dia rasa vibe dia lagi sedap. Geti sebegeti je. Ha. Sebegeti. Ha? Oh lupa. Fan fresh. Kau nak gelap gitu. Fan fresh tu macam yang susu tu kan? Susu fan fresh. Panas. Carrot, tomato, ayam dengan hotdog lengkap. Wih sedapnya. Hotdog sosis okey. Okey, ini apa dia? Ponca apa? Cube ayam. Punya olio tu bukan yang warna putih tu. Oh, hang buat yang goreng. Oh, gitu. Macam simple Macam mana tu? Aku lupa macam mana dengar. Kan ada video dia. Pandai dah dia pilih-pilih apa. Mr. Ed. Ni. Okay, so sementara kita tunggu masak, kita makan dulu dengan sos kita, betul? Sos balak. Chef kita lawa sikit kan. Tu apalah Ina hang ni pelawak letak dalam bekas mengat apa, berkelah api pantai. Mana buat ni macam duduk ni makan. Mana sos lagi weh. Sakit hati kalau orang punya. Tunggu set. Good. Awal budak ni Azin. Macam mana ni? Wow. Walaupun mangkuk dia biasa-biasa tapi nampak wow luar biasa. Anak. Perli ke apa? Namanya try rasa. Ni. Siapa masak? Oh, Kak Nuri. Rajin walaupun simple tapi sedap. Nugget masak. Nugget kedua dah masak, lagi masak kentang pula. Nice. Sedapnya bung. Sedap weh bawang dia bung. Kita letak kentang. Ikutlah korang nak tengok masakan mana. Spaghetti ke kentang kan. Aina lawak. Kalau Nuri ni krik-krik, kalau Aina ada juga bahan lawak. Katanya nampak tak korang? Itu aku cut. Tak mute itu cut. Wow, bubuh benda tu dulu Saja nak bagi nampak beauty sikit. Macam tu cara dia. Ya Allah. My extra money. Kacang ni. Kacang. Wah, ada juga. Nampak macam aku masak sikit. Tadi kita letak dah bawang. Kan dengan dia punya apa tu yang panggil? Perancah aglio. Okey. So kita masukkan ayam pula ya. Sedapnya. Boleh buka kedai dah ni. Buka kedai masak aglio saja. Masakan simple saja. Senang hidup. Semua tomato semua kali. Tomato juga? Dia tak nanti jadi cayak ayam. Kita goreng dulu Okay. Tak ada? Ni tomato. Buat tu dulu, buat tomato. Wow!
Dia ada kalau satu lagi yang ni, apa ni? Senduk lagi, lagi best. My Roma ni. Dah. Okey. Okey, buka kedai lah. Ni mai panggil siapa-siapa main ni. Satu pinggan RM50. Bawah dia macam dah nak terbakar. Awak adik. Awak hang. Hang nak apa diam? Masukkan tomato pula ya. Okey, betul lah. Tolong. Woo, nice. Ni apa cheese? Aku baru tahu lah cheese masak terus dalam ni Tak parut. Oh, cheese tak parut. Macam ni ya. Dia memang warna macam ni ke? Saya rasa dah masak dah tu. Kau ambil tempat aku pula. Kau blending kat sini. Tempat aku kau sambung. Inilah yang budak yang nakal tu. Tapi depan kamera dia cover. Bukan diri dia yang sebenar. Betul tak? Belah tu sini. Saya nak ambil apa ni. Nampak tak? Tak nampak lah. Tadi mandi kolam. Best ke? Ada. Kenapa dah habis mandi dah? Kenapa mandi habis dah? Kenapa tak sambung lagi? Okey, nanti I buat kat you tempat yang tahu tak yang kolam yang ada ketebek. Wah, teringin nak pergi buat lah. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Macam tu je. Jom. Akang pulak. Aku pakai baju elok ni. Aduh. Dia kata saya yang buat kan, diorang ambil alih lah. Saya rasa saya macam baju macam ni tak layak lah kalau nak buat kerja dapur, betul tak? Biarlah diorang memang daripada dulu lagi saya buat diorang ni tukang memasak. So biarlah diorang yang buat. Tu spaghetti. Ogolololo. Kentang. Ya, baju aku pakai ni lah. Ada gereh ni. Pegang atas. Mesej. Nak terkencing tak habis-habis. Lari lah Aina. Aduh, Aina lari lah. Mana boleh lepas tangan. Lihat. Boleh. Ni kau pun tak boleh nak bakar tau. Kau kecil lagi. Ada tepi dah. Kau kecil lagi tak boleh nak bakar. Boleh. Pasal hang buat macam gunung lah. Oh, tadi panas. Panas. Ada. Mimi kotor panas. Ni dia asam sini. Ambil share video ni. Boleh. Ambil kau tak? Tak nak. Kerat. Kau jangan menganjak-anjak. Kau pun dah banyak-banyak kau yang paling bahaya tau. Weh, pakai seluar kat sini. Kenapa kau? Kenapa dia pula terkejut. Kak Datuk orang layak. Awak konten ni. Cakap banyak kan? Banyak kali dah bagi cobaan kita orang kan. Kau puji kita orang kerja kan? Okay guys, api dah masak. So kita Ada tak
macam ni. Kena lagu tu lah. Ni yang mana lagu siang. Ni ada lagu siang. Hai tu apa cina apa cici apa cici apa cici cucu cucu benda. Kau tepi dah kipas kau pun nak bakar lah ni juga. Apa cina apa cici cici nak. Daging pula korang. Oh, bukan meriah BBQ ni. Mana kawan-kawan Hari? Hari? Kawan dia bukan nak kawan. Tadi kata kawan kan? Aku dah buat style-style. Dulu single lah Mi. Mina, arah mana? Dah Taiman tak nampak. Tak bilang Mi. Tak bilang. Oh, tak ada. Oh, style-style. Oh, tak apa tu kami tutup tadi. Bagi bakar dulu, lepas tu saya bawa kita makan, okey? Bakar-bakar dah. Ada apa? Ayam, ada sate, ada hotdog. So nice. So korang boleh lah semua nampak tak? Cuma sate tak masuk je. Aku tak tahu kalau sate ni masak macam mana. Tak tahu ni. Masak dah macam ni. Habis tu yang macam ni masuk. Ada oren dah. Ada oren dah dah rasa. Oh, ini macam tak Cuma tak nampak. kita tak tahu lah sini owner sate kan. Mesti tahu punya. Cuba tengok Sebab ayam. kita tak tahu sate macam mana. Kalau sate kita betul-betul nampak hangit sikit dah betul-betul nak masak. Owner sate ni. Ni owner sate. Lain macam owner sate kita malam ni. Okey. Sekarang ni dah masak dah. Hotdog dah masak. Ayam pun dah masak. Wah, banyak ah. Ni ayam ni berap sendiri je. Okey, ni ayam yang kawan saya dah berap. Tengok dia. Wow. Sedap bau dia. Sumpah. Okay, ni sate. Ini yang sate. Rasa macam sikit je. Ni sate yang tadi saya masak tu. Ni sate kawan saya ni yang saya kata dia jual dekat Teluk Air Tawar. Depan dia dekat Taman Melati. So saya nak try rasa sate ni. Ni lah yang lama-lama. Dah lama dah saya tak rasa. Rasa masa sekolah dulu last. Waktu sekolah. Sekarang tak tahulah bila dah besar ni sate dia macam mana pula rasa kan. Mana tahu lagi sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya. Budak-budak kecil. Dia pun tengok video macam orang besar. Bibi apa boleh? Dia macam nak makan semana. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa Tak apa. Sedap. Dia punya daging dia tebal. Sate dia rasa manis, semua lengkap, juicy. Dia punya rasa jahat. Kau pernah tengok rasa jahat? Kau tengok? Sumpah sedap. Manis dia punya rasa, dia punya daging ya. Lembut. Senang. Dia tak jiat. Tak jiat. Sumpah sedap. Kalau rasa nanti. Jom kita orang nak makan dulu. Nanti kita nak rekod tengok. Tak tahu kita orang nak rekod mandi kolam ke tak, ataupun tengok lagi sepagi ke channel, okey? Sekarang ni dah pagi pukul 8 lebih macam tu. Kita orang nak cepat-cepat mandi kolam sebab malam tadi kita orang tak sempat nak mandi. Sebab hujan lebat gila. So pagi ni je masa untuk kita orang rushing nak mandi. Sekarang kena check up pukul 12. Macam biasalah kalau kita pergi check in mana-mana yang check up pukul 12 betul tak? So kita orang nak mandi kat sini. Lepas tu terus check out. Jom nak makan dulu.
gadis berkebaya. Okay guys, bateri saya dah tinggal 12%. So jom kita mondar. Tak muat juga tau. Dia pun tak muat. Kalau macam ni nak mula kolam, tak pelampung. Tak apa, aku try. Pelampung dah. Ini dah habis dah mandi, dah siap. So kita orang semua nak gerak keluar dari tempat ni. Dia kena check out pukul 12. So kita orang nak pergi balik rumah. Tengok kalau berhenti mana-mana tepi ni kan, nak saja nak pergi, ada je benda nak pergi buat kan. Ada je nak pergi berhenti mana-mana sini. Rasa macam tak puas lagi kita orang. So tengoklah. Thank you yang tengok video ni. Thank you yang tengok video ni. Jangan lupa like, comment and share. Dan thank you juga yang support saya. InsyaAllah saya buat konten lagi lepas ni. Itu je lah. Tak tahu nak cakap apa. Okay lah kan. Bye. Assalamualaikum.